Selamat petang, selamat pagi, selamat tengah hari dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kita Selangor maju bersama. Mr. Datuk Ng Swee Lim, Esko Kerajaan Tempatan Pelancongan Negeri Selangor, Puan Chua Yi Ling, Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor, Cik Ilham, Board Head of Art of Speed dan seluruh pasukannya Tourism Selangor, tamu-tamu jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Saya berbesar hati dapat bersama-sama memeriahkan sambutan Tahun Melawat Selangor 2026 dan penyertaan the 15th Annual Arts of Speed Malaysia 2026. Congratulations Ahwal Speed. Sebuah festival yang menghimpunkan komuniti otomotif, industri kreatif dan pelancongan dalam satu platform yang berimpak tinggi. Tahun lepas, saya sebutkan bahawa ini adalah pertemuan yang menghimpunkan komuniti. Komuniti yang berkongsi interes yang sama. Interes itu bermula dengan satu framework, mungkin lifestyle ataupun cara hidup. Lifestyle kita yang mungkin meminati barang-barang vintage ataupun barang-barang lama. Lifestyle kita yang minat kepada keindahan, kecantikan, dan we are